Oi, mengkong juga rohnya. Oh. Ui. Okey sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita hari Sabtu, so kita akan berangkat ke Kelong Pasu Anwar. Ya, kita akan berkomplot bersama dengan Faisal Fishing TV dan juga sahabat dia Zul. So kita tengok nantilah, sudah sampai nanti kita akan terus mancing di sana. Okey, so, kita dah habis udang ni, kita akan terus lanjutkan. Okey, jom. Okey sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, selamat pagi. So kita berada di Jeti Kelubong. Kita akan memancing bersama Zul dan sahabat. Jom. Yang tidak asing lagi di channel TV anda, Faisal Fishing TV. So, itu dia. So, kita akan komplot bersama lah. Okey. Pak Jo. Ayak dia kan ni. Malam geng bola kangsau. Mereka duduk. Saya dah abang lah pukul 1-2 pagi hampa dia jaga. Dah buat di 1-2 pagi tu 3 kali dia putus. Yang sekali tu ekor dah besar ni. Malam. Ni ada lagi tu. Oh, ni geng lain. Oh. Yang geng kemarin balik dah. Dia kata ikan tu naik ekor besar ni. Potoi rambut 40 pound. Dia kata 40 pound. Masukkan. Kali bawa tukar ni. Tukar sana lah kan. Kali tukar sana. Masuk dalam. Okey. Kita kena sempit lah. Tukar. Awak juga. Dah. Dua bukan. Dia bawa bot dia. Kita lancar. Ombak memanggil, ayo kita pergi. Paling umpan buru Amin. saya di sana fishing. Strike besar cari impian. Laut dan sungai kita terokai. Jom subscribe, jangan lepaskan peluang. Saya di sana fishing. Let's go strike. Saya di sana fishing. Let's go strike. Tak sabar dah tu. Dah start dah tu. Dah tak sabar. Tak sabar dah. Sabar. Baru-baru sampai terus. Setting. Nah, tengok ni. Oh. Tengok apa yang kena. Aduh, dah terlepas. Betul. Tak kuat sangat tadi. Aduh. Okey lah tu. Gerut. Tu, tu ni Zul tak? Besar. Tak tahu ikan apa. Kita tengok ikan apa. Sau. Duri. Boleh buat gulai. Tu dia. Gulai. Buat gulai. Tu, kelong tu penuh. Kelong tu pun nak balik dah. Penuh juga semalam.
Sini pun tadi penuh. Ni kelong A. Kelong A. Hari ni kita ambil separuh hari. Kita masuk pukul 8, kita keluar pukul 6. Saya bersama Faizal Fishing TV. Kelong A. Kelong A dulu saya dah review dah. Kelong A ni, tapi dah buat baru lah. Dulu tak ada pagar ni, dia ke goyang sikit lah. Tak kemas. Tapi sekarang dah kemas sampai ke belakang. Dulu pintunya masuk ni, sekarang dah masuk ke depan. Tu dia. Okey. Ni kawasan belakang, boleh santai lagi. Tu tandas. Okey. Tandasnya pun dah cantik. Ni dapur. Ni tandas. Tu dia. Okey. Dapur. Ada kemas sikit dulu. Tempat tidur ni pun dah cantik dah. Ada double decker. Ni ada lagi satu pangking. Okey. Main besar. Alright. Wah, Saiz. Kita tengok apa yang kena. apa yang kena? Tu elok tu. Oh. Oh Kuku ke? Kuku. Kuku. Oh, ada ikan ni. Pumpun ni. Pumpun. Oi, kasut. Tak tahu rezeki ni. Alhamdulillah. Rezeki tadi. Tak penting. Alright. Malu kalau tak dapat. Okey, kita tak tahu apa ikan ni. Okey, pada sahabat-sahabat yang tahu, bolehlah komen di ruang komen. Ikan apa ni? Memang first strike, seumur hidup. Okey, lanjut. Kita tengok apa yang kena. Gerut-gerut kot. Oh, terbaik pipi. Fuh, baby terbaik pipi. Okey. Kita ambil. Kita ambil. Tu. Oi, mengkong juga rohnya. Oh. Oi. Oh, duri. Oi, ini besar tu. Oi. Tu dia. Kita buat gulai ada 2 ekor lah. Gulai. Okey, lanjut. Dah strike. Gerut-gerut. Oh, gerut-gerut. Baby. Okey. Gerut-gerut. Dia mau nak umpan. Oh, padu. Strike of the day. Oh, laju je ke depannya. Bukan apa ni.
Oh, alhamdulillah ikan yang sama. Oh. Ikan sama. Kita tak tahu nanti kita minta lah pecah periuk ke. Tak tahulah kuku ke. Alhamdulillah. Okey. Okey. Oh, good. Tengok anak dara masak apa ni? Oh, tumis bawang ha. Tu dia. Anak dara tengah masak. Jangan masin sangat. Ni dapat. Oi, baru kita nak review tu. Nasi dengan gulai. Dapat pula. Tengok apa ikannya. Gerut. Ya, gerut-gerut. Oi, okey juga. Okey. Ada saiz. Ada saiz juga. Okey. Mari. Ni dia. Makan lo. Semua dah. Tu. Nah, terkurung. Yang ini terkurung. Terkurung. Ikan terkurung. Oh, Nah. bandang. Dah, ini rendang ayam. Benda ayam. Sardin. Jadi. Gulai kari. Okey, jom. Nah, apa basuh tangan? Ha. Apa? Oh, bagus. Mantap. Okey. Okey. Nasi. Boleh cukup nasi kita. Oh, nasi cukup. Cukup anu. Aku dah lama tak tengok jambu ni kan. Ha. Jambu beretih. Ni tu dia atas kilo ni. Oi, kalau macam ni dah tak kalau okey dah kan. Tak. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Okey, jemput makan sahabat. Tu dia. Anak dara masak. Okey. Kita makan dulu. Oh, apa ni? Duri. Oh, okey. Okey. Sau. Mantap. Ikan apa tu? Mana dia apa sini? Tahu lah bukan dua ikut. Duli. Alah. Gulai. Oh, buat satu. Gulai. Nah, jangan. Tengok, duri je kot ni. Duri pun duri lah. Nunjuk duri je. Oi. Menyengek lah.
Terbaik pipi. Terbaik pipi. Saiz. Hei. Mari dia nak mari. Dah marilah. Okey. Lanjut. Ada saiznya. Duri. Oh, duri. Oh. Ini pun strike juga. Belakang dah strike duri. Duri juga. Tak ada lah. Ada. Laju ya. Kan apa? Oh. Laju je. Apa? Oh, laju je. Oh, duri kot. Duri. Saiz. Saiz. Padu. Padu saiz. Alright. Okey. Oh, dia. Right. Kenapa tu? Sama ke? Oh, duri juga. Alright. Okey. Dia. Naik gerut. Tak ke dia? Kecil tak? Mana? Mana? Terbaik pipi. Janji terbaik pipi. Baby. Oh, janji terbaik pipi. Okey. Oh, dia. Oi. Oh, dia. Saiz ni. Duri juga kot. Lain macam ya. Tengok. Apa tu? Duri. Saiz durinya. Alright. Aduh. Oh, ikan gerut-gerut. Lepas kau balik lah. Lepas kau balik. Strike kecil. Duri. Oh, duri. Tak apa. Duri. Duri. Okey. Tengok ikan apa ni? Ha? Oh, dua, satu tanda, satu ni. Double strike. Satu tanda. Satu duri. Okey. Lanjut. Dah berapa ekor dah? 4. Hari 4. 4 ekor.
Up, 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 up. Up, up, up. Nak. Nah. Oh, strike off camera. Okey, tanda. Tanda pun pucat kalau ya. Saya tak. Dia tak merah lah tu. Pucat kalau. Kat kuning. Tanda punya sakit. Bang Galaxy cancel. Nah, tu dia orang datang nak naik dah. Ada? Ada juga. Tapi yang besar tak ada. Gorgon tak ada. Kau tak dapat? Gorgon tak dapat. Ha? Gorgon lucut. Kurang ilmu. Ha. Gorgon lucut kat situ tadi. Ha? Dia kena pujuk ni. Oh, dah lucut kat situ tadi. Pasal member hayam jaga ayam tak main. Ha, itulah. Dia ada jampi serapah ha. Dia jam pisiak dia tak berhenti tau. Okeylah. Tak lagi kita nak balik. Bot pun dah sampai. Belakang pakai punya. Okey sahabat. So, kita akan acara kita hari ni, aktiviti kita. So, komplot kita bersama Faisal. Tu dia. So kita tamatkan hari ni, kalau bot akan sampai, kita akan naik bot lah dan balik. Tengoklah kalau ada rezeki kita tunjukkan rezeki kita tunjukkan nantilah. Selepas ni kita tunjukkan rezeki kita. Ada juga rezekinya, tapi tak banyak lah. Hari ni air lebih kurang, air tak apa, jangan elok, air mati. So tengoklah. So pada sahabat-sahabat, semoga sahabat-sahabat terhibur dan juga jangan lupa pada yang baru Kak dengan abang Danny fishing. tu dia. Bukan senang nak komplot ni, insyaAllah. InsyaAllah kita akan komplot lagi lain kali. Kau boleh subscribe channel dia. Ha. So video dia semua saya tengok geng. Recommended. Korang boleh tengok, memang boleh enjoy. Okey. Terima kasih semua. Kita gerak pergi lumut. Okey bang, jumpa lagi lain kali. Okey, kita jumpa lagi. Okey. Okey. Kita salam dulu. Okey. Okey, nanti sampai darat kita akan tunjuk hasil-hasil kita ya. Okey. Jom kita tengok ikan apa Okey. yang ada. Tu dia. Dah, ada tanda. Okey, bot dah sampai dah, kita nak packing. Dah packing dah, kita nak masuk dalam ni. Yalah, mana-mana mereka ikut. Hmm. Dia tunjuk gorgon lah. Tak ada ni. Dah, dia tunjuk ada gorgon. Tak orang kan? Dia tengok. Besar. Dia tahu. Bawah kilo orang cakap.